Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nampaknya ramai adik-adik berada di dewan ini. Jadi baru sebentar tadi abang tadi cerita berkenaan dengan kejayaan penghasilan produk kupu putih dan sebagainya membangunkan ekonomi negara. Baik, hari ini cikgu nak terangkan kepada adik-adik bagaimana kita ada 5 jari. Pada hari ini, apabila saya mendidik dan mengajar anak bangsa di sekolah, anak didik saya gagal untuk mengingati hak asasi manusia yang ada 5 perkara. Adik-adik semua ingat hak asasi manusia? Mungkin baru hari ini ingin belajar. Baik, saya cuba pelajari dan ajar untuk semua. Kita ada 5 jari. Ini ialah jari, apa dipanggil? Ibu jari. Ibu ialah seorang wanita. Maka hak pertama ialah hak wanita. Mudah? Kita ada jari telunjuk. Siapa yang suka memberi arahan dan memberi tunjuk? Biasanya ayah ataupun bos. Bos ialah seorang pekerja. Maka hak kedua ialah hak pekerja. Ketiga, ini bukan jari yang luar biasa. Ini ialah jari hantu. Saya saja bersembrono dengan anak murid saya. Hantu kalau terbang tidak ada kaki. Siapa yang tidak ada kaki, tuan-tuan dan puan-puan? Orang kelainan upaya. Maka hak ketiga ialah hak untuk orang kelainan upaya. Dan yang keempat ini, jari manis. Kalau kita mahu berkahwin, kita akan pakai cincin. Dekat mana kita beli cincin? Di kedai. Kita sebagai seorang pengguna. Nampak? Adik sendiri dah dapat jawab dah. Dan yang terakhir sekali, jari paling kecil ini, jari kelingking. Dalam keluarga kita, siapa yang paling kecil? Adik ataupun baby. Maka hak yang terakhir ialah hak untuk kanak-kanak. Maka lengkaplah kelima-lima hak ini, iaitu hak untuk wanita, hak untuk pekerja, hak untuk orang kelainan upaya. Ini ialah hak untuk pengguna dan terakhir sekali hak untuk kanak-kanak. Maka ini ialah sebuah satu inovasi yang kita bina dan kita reka untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Mudah tak tuan-tuan dan puan-puan semua? Boleh digunakan di sekolah satu hari nanti. Maka pada hari ini, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, saya akan membawakan pidato yang bertajuk Kreativiti dan Inovasi Pemangkin Kemajuan Negara. Dalam pidato ini nanti akan saya pecahkan kepada 3 pembawaan dan penceritaan untuk sama-sama kita dengar dan kita perjelaskan. Pertama, apakah dia inovasi dan kreativiti? Yang kedua, bagaimana inovasi dan kreativiti ini mampu memangkin ke arah pembangunan negara? Dan yang terakhir, apa yang telah kita laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, inovasi dan kreativiti adalah merupakan satu perkara yang kita laksanakan demi menghasilkan nilai tambah dalam pemikiran dan idea. Profesor Emeritus Stephen Robin merupakan seorang ahli pakar teori tingkah laku telah mendefinisikan inovasi ialah sebagai satu usaha untuk gagasan baru yang diterapkan kepada kita bagi menghasilkan idea yang berguna kepada masyarakat dan sebagainya. Kita lihat tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini ialah sebagai satu perkara yang biasa. Tin yang digunakan telah dieksploitasi ditambah dengan unsur kreativiti, maka ianya boleh menjadikan sebagai alat untuk membakar makanan. Kalau dinilai dari segi usaha kita, kalau kita mahu ke kedai, kita perlu pergi kedai, memerlukan kos. Parkir kenderaan perlukan kos. Kalau kita beli barang lagi, mahu dekat 20 atau 30 ringgit. Namun dengan inovasi dan kreativiti, maka kita dapat memudahkan dan menjimatkan tenaga kita bagi melakukan proses pembakaran dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat lagi seterusnya. Di sini ada terdapat video yang saya tunjukkan, di mana inovasi dan kreativiti ini dilaksanakan oleh seorang pakcik yang berasal di Terengganu, Encik Muhammad Taruk, yang telah melaksanakan pelaksanaan inovasi ini untuk memanjat pokok, dan penggunaan inovasi ini akhirnya telah dipasarkan dan dijual ke seluruh Malaysia, khususnya kepada pengusaha-pengusaha ladang. Di sinilah menunjukkan inovasi dan kreativiti itu ialah sebuah idea yang boleh diangkat untuk memajukan kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya, bagaimana inovasi dan kreativiti ini mampu memangkin kepada kemajuan negara? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, inovasi dan kreativiti ini akan menghasilkan individu masyarakat yang berinovasi.
dalam usaha kerajaan pada hari ini mahu melahirkan masyarakat berminda kelas pertama. Maka inovasi ini ialah satu serampang ke arah pembentukan minda kelas pertama yang nyata melalui kemahiran berfikir aras tinggi ataupun dalam bahasa Inggerisnya HOT, iaitu High Order Thinking Skills yang adik-adik laksanakan di sekolah pada hari ini. Ini merupakan satu idea yang bernas. Kalau adik-adik hari ini ada idea, adik-adik mungkin boleh kemukakan untuk memastikan dan menjanakan idea tersebut yang akhirnya boleh digunakan pakai oleh orang lain yang seterusnya boleh digunakan untuk pelaksanaan pendidikan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita lihat dengan pelaksanaan inovasi ini ianya mampu membangunkan potensi seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Kalau kita dengar pada hari ini, Jepun ialah sebagai sebuah negara yang maju dalam negara-negara membangun di seluruh dunia, telah menggunakan pelbagai idea dan inovasi. Dan kita sebagai sebuah negara Malaysia pada hari ini, tidak perlu lagi untuk meminjam idea-idea daripada luar kerana kita telah diserapkan dengan pelbagai elemen motivasi dan inovasi. Seandainya inovasi dan kreativiti ini disuntik, maka kita sendiri boleh menggunakan idea kita untuk kemajuan negara Malaysia. Yang seterusnya kita lihat, dengan pelaksanaan inovasi dan kreativiti, ianya mampu menyumbang kepada ekonomi negara Malaysia. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, penggunaan inovasi dan kreativiti pada hari ini, contohnya di Sungai Besar, Selangor, telah menggunakan dan melaksanakan penggunaan mesin untuk menuai padi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan melalui Kementerian Kemajuan Sains dan Teknologi. Apabila kemajuan penggunaan pelaksanaan teknologi pertanian ini digunakan, maka ini dapat mengurangkan kos kerajaan untuk meminjam dan mengambil pelbagai produk-produk dari luar negara. Maka ini boleh dilaksanakan sekaligus dapat membantu kepada petani-petani di Malaysia. Ketiga, hadirin sekalian, apabila inovasi dan kreativiti dilaksanakan, ia dapat menjimatkan kos yang telah kerajaan keluarkan. Kita lihat contohnya di sini. Penggunaan inovasi kad pengenalan. Kalau sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan, kad pengenalan kita berasingan dengan kegunaan lain. Apabila digabungkan menjadi satu, 50 transaksi boleh digunakan dalam satu kad pengenalan saja. Apa yang lebih penting, kerajaan telah berjaya menjimatkan 5.75 juta ringgit untuk melaksanakan kad di kalangan anggota PDRM dan juga anggota polis di Malaysia. Inilah kelebihan sekiranya kita melaksanakan inovasi dan kreativiti dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menggunakan kad pengenalan kita sekarang, kita boleh mentransaksi pelbagai kemudahan seperti pinjaman perbankan, seperti untuk membuat proses pendaftaran dan proses membuat pasport antarabangsa dan sebagainya hanya menggunakan satu kad pengenalan. Ini ialah sebahagian daripada contoh kelebihan inovasi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, topik ketiga, apa yang telah kita lakukan untuk memastikan inovasi dan kreativiti ini dilaksanakan dalam negara kita Malaysia. Pertama sekali, dalam rancangan Malaysia ke-10, kerajaan telah melaburkan hampir 6.7 bilion ringgit untuk melaksanakan inovasi dari semua sektor jabatan dan kerajaan. Pertama, antaranya kerajaan menyalurkan bantuan kepada universiti-universiti awam tempatan untuk melaksanakan grant dalam pelaksanaan inovasi. Dan inovasi ini digunakan bagi merangsang minat pelajar-pelajar universiti dan merangsang usaha-usaha pensyarah-pensyarah universiti melaksanakan inovasi dalam dunia mereka sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat, pada tahun 2011 hingga 2015, kerajaan telah memperkenalkan 25 inisiatif untuk meningkatkan inovasi negara dengan sumbangan 6.5 bilion tersebut. Dan hasilnya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila pelaksanaan inovasi ini menunjukkan peningkatan pada tahun 2009 hingga 2010, Malaysia berada ke tempat 24. Namun, apabila suntikan inovasi itu diberikan oleh kerajaan pada tahun 2011 hingga 2015, kerajaan telah berjaya mendapat tempat ke-20 melalui sumber Global Competitive Index GCI. Inilah yang menunjukkan kesan inovasi terhadap keseimbangan dan kesejahteraan pembangunan negara. Seterusnya, apabila kerajaan sedar inovasi ini penting dalam rancangan Malaysia ke-10, rancangan Malaysia ke-11 pula, kerajaan telah menyuntik lagi unsur-unsur inovasi dengan mempertingkatkan jumlah tambahan modal dengan memfokuskan kepada dua bidang, iaitu inovasi perusahaan dan inovasi sosial kepada seluruh masyarakat di Malaysia. Maka kita sedar inovasi dan kreativiti ini mampu menjana dan memangkin pembangunan negara. Di bawah Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Sains dan Teknologi, Yayasan Inovasi Malaysia telah ditubuhkan bagi menjana usaha-usaha yang telah disalurkan oleh kerajaan dan memberikan peneguhan terhadap kecintaan terhadap idea-idea inovasi yang diperkenalkan dalam negara kita. Dan kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan,
Di sini saya memberikan sebuah contoh. Encik Abdul Hamid daripada Tambunan, Sabah telah mencipta sebuah inovasi yang sangat kreatif tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kita tak terfikir bahawa pada hari ini sebenarnya dengan adanya idea-idea sebegini, akhirnya mampu memberikan sebuah hasil yang terbaik kepada negara. Encik Hamid tadi ini telah mencipta sebuah alat untuk menghasilkan penjanaan hidroelektrik di kampung beliau. Pada peringkat awal, kampung mereka terpaksa menggunakan gas asli ataupun menggunakan minyak untuk menjana api elektrik. Namun apabila beliau berinovasi dengan menyalurkan air dan menggerakkan tenaga hidro tadi, dapat menjimatkan kos perlaksanaan api elektrik di dalam kampung mereka daripada kos RM10 sehari dapat dikurangkan hanya RM15 untuk 3 bulan, iaitu kos untuk memperbaiki dan mengeluarkan alat-alat beredaran hidroelektrik tersebut. Jadi kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah orang yang berpendidikan tinggi sahaja mampu melaksanakan inovasi. Sesiapa sahaja boleh melaksanakan inovasi kerana impak dia sangat besar. Walaupun hari ini dilaksanakan di sebuah kampung tersebut, namun ianya akhirnya diguna pakai di seluruh kawasan-kawasan daerah Tambunan tersebut kerana dapat menjimatkan kos. Yang kedua, mempunyai satu idea yang sangat baik untuk menjana ekonomi, mengurangkan kos tenaga elektrik dan sebagainya. Inilah sebuah contoh inovasi yang dapat kita angkat yang akhirnya dapat memberikan kebaikan kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya tunjukkan lagi untuk adik-adik semua sebagai rangsangan. Adik Nurul Izzati ini telah memenangi pingat emas. Nur Irina Balkis dari SK Sungai Udang Melaka ini telah memenangi pingat emas dalam acara di Geneva baru-baru ini. Beliau hanya mencipta sebuah alat, saya tunjukkan di sini, alat untuk digunakan, iaitu alat-alat buangan terpakai, iaitu menggunakan botol. Beliau telah menggunakan alat tersebut untuk menghasilkan pelaksanaan inovasi beliau. Alat ini kemudiannya dijadikan sebagai tempat meja, tempat duduk, tempat bercakap dan juga tempat untuk mereka melaksanakan aktiviti sekolah di harian. Dan apabila di peringkat Geneva tersebut, pada panel juri sangat berbangga kerana alat yang digunakan pakai ini sangat utuh dan kukuh. Walaupun diduduki oleh individu yang berseberat 50 kilo. Jadi bagaimana digunakan konsep sains dalam pelaksanaan ini dan menggunakan bahan pakai terbuang tersebut. Dapat pingat emas di Geneva baru-baru ini. Itulah pencapaian yang sangat membanggakan. Maknanya kita ada masyarakat yang memiliki inovasi dan kreativiti yang besar. Hanya perlu diasah dan perlu diberikan pendedahan. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali saya ingin kongsikan inovasi yang saya reka khusus untuk pertandingan ini, iaitu inovasi Faizi. Nama saya Hairul Faizi bin Lokman. Maka hari ini apabila saya melihat dalam penulisan karangan anak-anak didik kita, saya lihat anak-anak murid gagal untuk menghasilkan pendahuluan karangan yang baik. Masalah ini sangat berlarutan. Apabila kita menanda kertas, saya dapat melihat anak didik tidak dapat memberikan fokus terhadap pendahuluan yang cemerlang. Sedangkan pendahuluan yang penting itu adalah sangat penting apabila kita ingin menanda kertas soalan dan memberikan hala tuju. Maka saya telah perkenalkan sebuah kaedah yang dikenali sebagai kaedah Faizi, iaitu F, A, I, Z dan juga I. Bagaimana kaedah ini berfungsi, tuan-tuan dan puan-puan? Sama-sama kita lihat dan kita saksikan. Belum pergi keluar, sabar ya. Okey, pertama, F itu ialah fokus kepada soalan. A ialah ambil kepada isu. I ialah indahkan. Z ialah zahirkan perasaan. Dan terakhir sekali, I ialah interpretasi soalan. Bagaimana inovasi ini berfungsi, tuan-tuan dan puan-puan? Kita lihat contoh soalan karangan. Kes pembuangan bayi semakin membimbangkan di Malaysia. Huraikan langkah-langkah proaktif yang wajar diambil bagi mengatasi masalah ini. Baik, kita lihat fokus soalan. Apa fokus soalannya adik-adik semua? Berkenaan dengan masalah pembuangan bayi. Ambil isu. Contohnya pada 2 minggu lepas dalam akhbar harian Metro, ada menunjukkan kes pembuangan bayi yang dibuang dan dibakar di Tangkak, Johor. Kita boleh ambil. Indahkan. Kita masuk unsur peribahasa. Contohnya kalau masalah ini semakin banyak, apa peribahasa yang sesuai? Bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Zahirkan perasaan kamu terhadap masalah ini. Sungguh mendukacitakan, menyedihkan dan sebagainya. Dan terakhir sekali, interpretasi soalan. Apakah kehendak soalan? Beliau mahukan langkah-langkah proaktif. Maka bila digabungkan menjadi sebuah karangan yang cantik. Lihat, masalah pembuangan bayi di Malaysia semakin serius. Fokus soalan. Penemuan mayat bayi yang dibuang dan dibakar di Keluang Johor sangat menyentuh perasaan. Umpama peribahasa, cendawan tumbuh selepas hujan, masalah ini semakin membimbangkan dan perlu diambil perhatian serius. Berikut adalah beberapa langkah proaktif yang harus dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Nampak tak? Di situlah pendahuluan karangan yang cantik dapat kita berikan. Itu kesan daripada pelaksanaan inovasi tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seandainya inovasi ini disuntik dalam pelbagai lapangan sekalipun,
Ianya boleh membantu, pertama. Yang kedua, memberikan idea. Yang ketiga, dapat memperkembangkan pembangunan negara. Tak apa, biar walaupun inovasi itu kecil-kecil, namun kalau kita kembangkan, insya-Allah boleh memberi keberkesanan baik kepada kita semua. Dengan itu, terus martabatkan inovasi demi kecemerlangan dan pembangunan negara. Sekian, terima kasih. Bagi saya, apakah jenis ataupun kaedah yang kita boleh gunakan dengan menggunakan kreativiti dan inovasi ini untuk mengubah yang masyarakat yang paling yang kebelakangan ini tu, iaitu yang tidak boleh berubah dan tunggu nak melihat orang berubah baru nak berubah. Ada mendakwa memang terdapat beberapa jenis manusia dalam konsep perubahan. Baik, saya nak ambil contoh mudah iaitu pelaksanaan GST dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar atau tidak, sebenarnya pada peringkat awal, pelaksanaan GST ini ialah merupakan sebuah inovasi yang diperkenalkan di New Zealand, tuan-tuan dan puan-puan. Dan New Zealand sendiri sebenarnya memerlukan 3 tahun tempoh untuk menerima GST. Jadi kita lihat, dalam negara kita Malaysia, inovasi pelaksanaan GST diperkenalkan terhadap ekonomi keseluruhan rakyat Malaysia menerima pelbagai pandangan dan penerimaan. Itu ialah inovasi sebenarnya GST ini. Saya ingin memberikan sebuah analogi tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini kalau kita ada seorang anak baru lahir, anak tersebut kemudiannya berjalan dan merangkak. Takkan hari ini kita nak paksa beliau berlari untuk mencapai kecemerlangan? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita harus menerima ruang yang ada untuk menerima bagaimana kanak-kanak tadi berusaha daripada merangkak, berjalan dan sebagainya, akhirnya berjaya. Begitu juga dengan konsep inovasi pelaksanaan GST dalam negara kita Malaysia. Kita baru saja menjengah setahun. Janganlah kita asyik nak terengadah dengan pelbagai tomahan dan sebagainya. Mendakwa GST ini tidak berkesan dan sebagainya. Kerana kita baru saja memperkenalkan. Sedangkan New Zealand tadi memerlukan 3 tahun masa untuk menerima. Jadi menjawab soalan tadi, bagaimana penerimaan itu kita terima, kita haruslah menerima dengan sewajarnya. Bagaimana kita nak memastikan kelompok yang tidak menerima tadi menerima dengan apakah pelaksanaan perubahan yang diberikan? Mudah saja. Pertama sekali kita haruslah memberikan penunjukan aras. Bagaimana dengan adanya satu pelaksanaan perubahan tadi akan memberikan impak positif. Dan impak tersebut sebenarnya haruslah kita tuju kepada individu-individu yang berkenaan. Dan ini sangat dapat kita lihat apabila kerajaan telah memperketatkan semula penggunaan vape dalam rokok. Vape itu sebenarnya ialah inovasi dalam menghisap rokok, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kerajaan sedar, belia-belia pada hari ini menggunakan vape itu sebagai sektor perniagaan mereka, kerajaan sedar vape itu dapat meningkatkan ekonomi pemuda-pemuda Melayu kita, web itu dapat mengurangkan masalah merokok dan sebagainya, kerajaan tak haramkan. Tapi kerajaan pulih dan murnikan. Itu sebenarnya yang merupakan langkah terbaik yang telah kerajaan berikan demi memastikan negara kita memiliki rakyat yang menerima apa yang telah kita salurkan. Sekian, teruskan mantapkan inovasi demi kesejahteraan negara. Assalamualaikum.